sekarang kita berada di kamp bot. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sekarang kita berada di Dalat. ya, kita dalam perjalanan masuk ke Dalat. Ini hospital Dalat. Hospital Dalat. Tidak kurang canggih ya. Ya, betul. Dalat di kalangan orang tempatan di sini lebih memanggil Dallas. Oh, selamat pagi hari. Apa jadi mengulas. Selamat pagi. Tak ada apa. Kita tadi sembang santai je. Kalau dah segar pagi ni, jom kita mulakan hari dengan baik. Dah minum dah, Bot? Kita tadi kena kopi Okau lah, Bot. Patutlah semangat. Bot. Kopi Okau memang king. Dengan kopi tu, apa pun cabaran hari ni, kita boleh hadap. Makan pulut, Selamat mulakan hari. makan pulut panggang, Bot. Okay, kita berada di Pekan Dalat. Pekan Dalat Bot, kalau Dalat dari Mukah berapa kilometer? Sama-sama. Kalau nak sembang lagi, Bot, kalau selamat teruskan hari. Mukah ke Dalat, Dalat ke Mukah berapa kilometer jaraknya? Dah sampai ke Bekas? Sampai. Thank you. Kampung Brunei, Kampung Baru, Kampung Kutmore. Kita berada di Dalat. Inilah Atau dapat Kampung Kut, Kampung Baru, Bulatan. Kampung Brunei, Kampung Seberang. bulatan utama Dalat. Ya. Dengan baju tandanya terendak melanau. Yang penuh Berakar tanaman. ya, berbudi budaya. Memang Kedengaran memang indah. Kampung-kampung tu pastinya penuh budaya dan sejarah. Kalau ada Ebran, peluang kita dalam jalan-jalan live di saya dalam, ada. mesti terasa semangat masyarakat Melanau Live. yang berbudaya. Live di sini tu. Tak, mak jalan. hari ini ada pasar minggu lah, Bot. Pasar Minggu. Betul? Ebran. Okey. Oh, ada pasar minggu hari ni. Bagus tu. Sun- Bolehlah cuci mata. Sunday beli market. barang segar. Hmm. Ya, betul. Sunday market lah tu. Oh. Memang meriah. Ada Kalau jualan sempat, durian pun ada, Bot. Cantik lah, Bot. Penuh sekarang, Bot. wah, kalau dah musim durian, memang meriah. Pasti pasar minggu tu penuh dengan bau durian. Oh. Kalau minat, boleh je cari yang paling best di sana. Selamat menikmati. Kita sekarang berada di waterfront Dalat, Bot. Tu waterfrontnya. Di seberang sana Kampung Brunei, Bot. Kampung Brunei. Oh, di waterfront Dalat ya? waterfront Cantik tempat tu. Dalat. Dari situ nampaklah kampung Brunei di seberang. Ya, betul, Bot. Memang kau tahu, Bot. Ya, betul. Kampung-kampung di situ memang ada keistimewaan. Dalat waterfront. Nikmati je pemandangan dan suasana tenang di waterfront tu. Oh. Depan ni ada temple Cina lah, tu. Hong Kong. Ya, biasanya di pekan-pekan seperti Ternyata Dalat, rumah seberang, memang rumah ada Melayu. tokong Cina yang mencerminkan kepelbagaian budaya. Di sini banyak Cina apa, Bot? Cina Teochew ah? Teochew lang Bot. Memang komuniti Tionghoa di situ ada juga, dan budaya mereka turut mencorakkan suasana. Semua hidup bersama, harmoni. Indah, Bot. Betul-betul indah lah. Happening lah, Bot. Brunei. Ya, memang indah bila semua orang hidup dalam suasana harmoni. Kalau pening tu, rehat Tapi- sekejap. Happening bukan pening, Bot. Bangkas kata kita parking situ, ambil buat. Faham, maksudnya seronok meriah kan? Memang best bila suasana sekeliling hidup dan penuh. Happening. Tengok, Bot. Ni waterfront. Dengan bentuk terinak Melanau yang ada color kuning, merah dan hitam. Kita parking situ.
ambil water fish. Nampak kita. Ya, memang cantik. Pusing. Sia senang parking. Sini susah parking. Tumpat dah pusing. Ya, bila dah santai tengok pemandangan macam tu, Ni suasana kampung Kampung Brunei di seberang bot. dengan rumah-rumah Melayu. Rumah Melayu. Ya. Rumah Melayu 60-an. Ada. Orang ada. Ada RSB Bank. ya, rumah-rumah lama memang penuh nilai. Adat dan tradisi itu masih terjaga. Dan itulah yang buat suasana kampung kekal istimewa. Ini kan ada Sin Wat Bi. Ini tokong dia bot. Oh cantik lah tokong dia bot. Ini ada Fong Sayok. Oh, tokong sayuk ya. Nama Fong itu Sayok. unik. Pahlawan Cina lah Fong Sayok. Oh ya, memang ada tokoh-tokoh sejarah. Tokong biasanya tempat yang simpan kisah-kisah lama, penuh makna. Indah betul bila pelbagai budaya ni ada dalam satu tempat. Bot betul-betul meriah bot. Kiri kanan penuh dengan kereta lah bot. Kiri kanan jalan. Dengan Bila dah market tepi jalan bot. Ya, kalau dah ada market, lagilah ramai orang datang. Suasana pun makin meriah dan hidup. Kita tengok semua orang beli barang lah bot. Meriah sungguh. Ya, bila tengok orang ramai beli barang, terasa suasana kampung yang hidup. Itulah yang buat tempat-tempat ni istimewa. Pernah pergi ke Dalat kah, Bot? Ni nampak ada jualan durian juga. Hanya dibuka daripada kereta pacuan 4 roda pick up. Ada Ya, sagu. durian. Seronok tu. Oh, durian, Beli durian. durian terus dari belakang kenderaan. Memang suasana pasar yang hidup. Durian. Masih durian. Bang, durian dari mana bang? Durian dari mana tu? Dari Song? Aduh, jauh juga ni bang. Kok bisa deh? Oh, kok bisa? Aduh bang. Berapa harganya bang? Ini masa selungguh 35 deh. Oh, tu harganya berpatutan itu bang. Itu yang 15 1 kilonya. Ya. Hei, memang begitulah. Harga boleh tahan. Tapi kalau dah minat durian, berbaloi juga. Selamat menikmati durian Jauh dari Song. Kalau Song dah musim durian lah. Ini season tu musim lah. Ya, bila musim durian, merata ada. Memang tak terlepas, peminat durian mesti seronok. Bos, sekarang kita nak menyeberang sungai untuk ke kampung Brunei. Ya, kalau nak ke seberang sungai, Ya. memang cara kampung. Naik bot atau tambang kecil. Tapi Itu sekarang, pun satu pengalaman yang tak ternilai. tapi sekarang dah ada jalan bot. Ya, sekarang dah ada jalan, Mm-mm. jadi tak perlu lagi naik bot. Dia ada Mudah nak sampai ke dia ada kampung. 3 kampung kot. Kat sini tak Mas? Kampung Brunei, Kampung Sungai Kot, Sini. ke Sebang. Ya, betul. Ada beberapa kampung bersebelahan. Setiap kampung ada cerita dan identiti sendiri. Memang kaya dengan budaya. Tapi di sini rumahnya, rumah very typical Malay punya rumah bot. Cantik-cantik, besar-besar lagi bot. Ya, rumah tradisional Melayu memang cantik dengan seni bina yang klasik. Selalunya besar, luas dan ada keunikan tersendiri. Memang menenangkan tengok suasana macam tu. Kenapa dia panggil Kampung Brunei ya? Banyak orang Brunei. Ya, Kenapa dia panggil Kampung kalau Brunei? nak singgah, biasanya nama kampung ada kaitan dengan sejarah atau siapa yang dulu menetap. Mungkin dulu ada komuniti Brunei yang menetap di situ. Selalunya, nama kampung memang ada cerita tersendiri.
Temanggung Matui. Tu kat sini macam bagas. Ya, on the way ke kampung tu ni. Tanjung Bang Sungai. Brunei. Oh, belum. Ya tadi tamu musim. Saya. Sebab Kampung Baru, Kampung Kita- Brunei, kita Kampung putus